Soalan 12. Okey, Raja 9 menunjukkan 5 keping kad nombor 3, 4, 6, 7, 9. Okey, find the number of 4 digits number more than 6,000 that can be formed from the given digit without repetition. Okey darling, so kita nak 4 digit number sahaja, cikgu buat 4 tempat kosong. So dia kata the numbers more than 6, that mean the number must write in front mesti 6 and above. So kalau 6 and above, that mean maybe 6, 7 or 9. Okay, kita cari dulu probability untuk the first place ni. So first place ni ada 3 nombor P1, pilih satu. Okay, so bila satu nombor dah ada kat sini, kita semua kat sini ada berapa nombor? 5 kan? 5. Bila satu dah ada kat sini, tinggal 4. Jadi 4 pilih untuk 3 tempat. Okay, kat tempat saya ada 4 nombor, pilih untuk 3 lagi tempat. Jadi inilah jawapan dia. 3P1 darab 4P3. Kalau cikgu tunjuk dulu apa hasilnya. Dan dapat 72. Alright, macam mana kita dapat A2? Zas. Okay, A2 pula. Alright, so how many ways? Okay, arrange all the cards in a circle. So cikgu dah tulis terus Kita ada 5. Okay, 5. So, ini formula kita untuk circle n-1. Okay, dapat 4 factorial. Kita dapat 24. Zas. Okay, soalan B. 4 orang murid akan dipilih daripada 4 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan untuk menyertai satu kuis. Okay, cari bilangan cara berbeza memilih peserta jika sekurang-kurangnya 3 orang murid lelaki dipilih. Okay, sekarang 4 orang akan dipilih. Cikgu akan buat macam ni 4 orang akan dipilih daripada 4 boy, 5 girl. So, all together is 9. So, dia punya condition is at least 3 boys. So, condition adalah boys and at least 3. So, at least 3 tandanya more than or equal 3. That means maybe 3, maybe 4. So, ada 2 kemungkinan. So, disebabkan condition is boy, cikgu keluarkan boys dulu. Okay, boys. Okay, 4C3 sebab mungkin 3 atau 4C4. Okay, for the girls pula, okay, apabila 3 boy dah pilih, cari lagi satu lah, 5C1 sebab 5 kan. And then kalau 4 boy telah dipilih, 5C0. Perempuan tak boleh pilih lah, 5C0. So, disebabkan dia atau 3 atau 4. Okay, kita tambah. Okay, kita tambah, kita tunjuk prosesnya. Kalau cikgu cari apa nilai dia kat sini. Okay, and then kita dapat 21.